Saya membuat dinding coklat di rumah. Dia dengan selamba menyumbat cawan ke dinding. Cawan itu serta-merta bertukar menjadi coklat. Kedua-duanya menggigit. Saya segera teruja dan memenangi 5 juta. Sekarang saya akhirnya mempunyai kebebasan coklat. Akibatnya, mereka berdua makan dengan lebih bersemangat. Dia cepat-cepat mengunyah lilin di rumah. Seterusnya ialah ketuhar dan peti sejuk. Katil double pun tak terkecuali. Melihat rumah itu habis dimakan, isteri saya memandang lengannya. Detik berikutnya mereka menjadi wira condor. Tetapi yang lebih kejam ialah Hiao Shuai. Dia mengubah dirinya menjadi coklat. Dapatkan sedikit chip coklat daripada saya. Saya berjaya memperoleh 2 peminat kecil. Ketika berjalan-jalan di taman, lihat gadis menangis kerana putus cinta. Dia dengan tegas memetik telinganya dan menyerahkannya. Gadis itu keluar dari keadaan konspirasi dalam sekelip mata. Di game, dia bimbang kalori wanita muda itu tidak dapat bersaing. Hanya petik sekeping coklat dari perut anda dan berikan kepadanya. Ini juga menyebabkan dia meninggalkan game setiap kali. Ia akan membuat sekumpulan wanita muda menangis. Ketika menonton filem seram dengan teman wanita saya, dia juga menggunakan jarinya untuk berfikir. Tersumbat mulut teman wanita saya. Apabila baki coklat anda rendah, pergi sahaja ke hospital untuk mengisi semula beg coklat. Saya juga boleh membuat secawan aiskrim untuk kakak jururawat. Setiap kali anda menaiki bas, jika anda tidak berhati-hati, anda akan diserang oleh seorang wanita cantik. Jadi budak lelaki mesti melindungi diri mereka di luar. Dia memasak untuk teman wanitanya. Asalkan teman wanita saya bertindak culas, dia segera memotong jarinya. Tambah hidangan yang sukar kepada teman wanita anda. Dengan cara ini, Hiao Shuai bergantung pada keadaan unggulnya sendiri. Menjalani kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dengan teman wanita baru saya setiap hari.